Hello semua. Kalau anda seorang pembangun Python yang bekerja dengan CUDA, pernah tak rasa macam, aduhai, lecehnya nak buat profiling kernel? Hari ni kita akan tengok satu benda baru yang mungkin akan ubah cara kerja anda selamanya. Cuba bayangkan, anda tengah shock coding Python guna GPU NVIDIA, tiba-tiba kena berhenti. Nak kena buka tool lain, lepas tu tool lain pula, semata-mata nak cek prestasi kod GPU anda. Proses yang berterabur macam ni, aduh, memang boleh buat kita penat kan? Inilah cara lama yang kita semua dah biasa. Kita tengah dalam flow pengekodan Python, lepas tu kena stop, kena export data, buka profiler lain, lepas tu pening kepala nak padankan balik semua hasil tu dengan baris kod yang mana satu. Aliran kerja macam ni memang betul-betul kacau fokus dan buat semua benda jadi lambat. Okey, jadi inilah cabaran besar dia. Macam mana kita nak dapatkan analisis prestasi GPU yang padu dan mendalam, tapi pada masa yang sama, kita tak payah tinggalkan rumah kita, iaitu persekitaran Python yang kita suka dan selesa ni. Tapi, cuba fikirkan sekejap. Macam mana kalau kita boleh bawa semua kuasa profiler NVIDIA tu terus ke dalam kod kita? Tak payah lagi nak tukar-tukar konteks, tak payah lagi pening dengan tu luaran yang kompleks, cuma anda, kod Python anda dan semua data prestasi yang anda nak, semuanya di satu tempat. Menarik kan? Memang sangat menarik. Dan jawapannya ada di depan mata kita. Inilah dia, kita perkenalkan Nsight Python. Ia adalah satu interface pemprofilan kernel yang baru yang memang direka khas untuk kita, para pembangun Python. Jadi, apa benda Nsight Python ni sebenarnya? Senang cerita, ia macam satu jambatan. Dia sambungkan kuasa tools profiler power daripada NVIDIA, macam Nsight Compute tu, terus boom, masuk ke dalam kod Python anda. Dan cara nak guna pun, guna je cara Python yang biasa, macam decorators. Sangat-sangat mudah dan intuitif. Faedah dia? Jelas sangat. Anda boleh profile kernel dengan smooth je. Cuma tambah sikit je kod. Dan yang paling penting, anda tak payah keluar langsung dari aplikasi Python anda. Dan bahagian paling best, ia boleh automasikan proses profiling untuk macam-macam konfigurasi. Bayangkan berapa banyak masa yang boleh kita jimat. Okey, dah cukup cerita pasal apa benda ni. Jom kita tengok macam mana ia berfungsi dalam dunia sebenar. Kita akan fokus pada cara guna decorator sebab ini antara cara paling senang nak mulakan dengan Nsight Python. Prosesnya memang sangat-sangat mudah. 3 langkah je. Pertama, import modul. Kedua, letak decorator kat fungsi yang anda nak analisis. Ketiga, jalankan skrip Python macam biasa. Dah, itu je. Tak ada komen pelik-pelik, tak ada konfigurasi rumit. Senang kan? Okey, langkah pertama, decorator yang nama dia annotate. Anggap je decorator ni macam anda tengah bagi arahan. Anda cakap kat Nsight Python, "Hoi, tolong tengok betul-betul apa yang jadi dalam fungsi ni ya." Jadi, anda boleh target dengan tepat bahagian kod mana yang anda nak siasat. Lepas tu, kita ada decorator analyze. Yang ni lah watak utamanya. Dalam tu ada parameter configs di mana anda boleh senaraikan semua konfigurasi yang nak diuji. Contohnya size matrix yang berbeza-beza. Lepas tu ada runs untuk bagi tahu dia nak ulang berapa kali untuk setiap satu test tu bagi dapat purata yang stabil. Dan plot equal to true, yang ni macam magic sikit. Dia akan hasilkan graf prestasi untuk anda secara automatik. Okey, jadi lepas anda dah jalankan skrip, apa yang kita dapat? Ini bahagian yang paling best, hasilnya. Nsight Python ni baik hati tau. Dia tak bagi satu, tapi dia bagi 2 output yang sangat-sangat power. Setiap satu ada kegunaan dia yang tersendiri. Okey, output pertama ialah objek data. Yang ni memang best sebab anda boleh terus tukar jadi data frame pandas. Maksudnya, anda boleh buat analisis data yang mendalam secara terprogram dalam Python sendiri. Output kedua pula, plot PNG. Ini graf yang dah siap lawa dijana secara automatik. Sesuai sangat untuk kita tengok perbandingan prestasi sepintas lalu. Jadi kita dapat yang terbaik dari kedua-dua dunia. Analisis mendalam dan visual yang mudah difahami. Macam mana? Dah rasa teruja nak cuba? Bagus! Jom kita tengok macam mana nak mula. Jangan risau, prosesnya sangat-sangat mudah. Serius, 2 langkah je. Pertama, buka terminal anda, type pip install Nsight Python. Siap!
Kedua, pastikan anda ada Insight Compute. Kalau anda dah pasang CUDA Toolkit, kemungkinan besar anda dah ada pun. Kalau belum, jangan risau, ia percuma je. Lepas tu, pastikan ia boleh diakses dari Python dan anda dah sedia untuk beraksi. Oh, dan ada satu lagi benda penting. Projek ni adalah open source. Maksudnya, kod dia ada kat GitHub untuk semua orang tengok. Ia juga masih dalam pembangunan aktif, jadi akan ada banyak lagi penambahbaikan nanti. Pasukan pembangun pun sangat alu-alukan maklum balas dari kita semua. Jadi, kalau jumpa bug ke, ada idea best ke, jangan segan-segan untuk kongsi. Jadi, soalan terakhir untuk anda. Dengan tool yang semudah dan sepower ni, agaknya rahsia prestasi apa yang tersembunyi dalam kod Python anda sendiri? Mungkin ada bottleneck yang anda tak pernah sedar. Sekarang, anda ada cara yang jauh lebih mudah untuk bongkar semua tu. Apa tunggu lagi? Cubalah sendiri hari ini.